lawatan ke dua buah kilang. Satu adalah kilang Belacan di Jalan Belacan, Matang, Gerdu, Bagan Serai. Ya. Di mana di sini belacan diproses lah untuk dijual. Operasi hari ini adalah terdiri pada pegawai daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perak dengan kerjasama Pejabat Daerah Krian dan juga Majlis Daerah Krian. Dan kita dapati bahawa keadaan kilang ini memanglah tidak bersih, di mana keperluan-keperluan dari segi penyimpanan bahan-bahan mentah, belacan yang guni-guni belacan yang dibawa daripada Indonesia diletak di atas lantai bertindih-tindih dalam keadaan yang memang tidak bersih lah. Dari segi pemprosesan pun pengendali makanan dia tidak, pengendali yang membuat belacan itu tidak mengikuti latihan seperti yang sepatutnya dan tidak mendapat suntikan. Pakaian pun tidak bersih dan peralatan yang digunakan amat tidak memuaskan. Jadi dengan itu pada pagi ini kita memberi notis supaya kilang belacan ini ditutup selama 14 hari. Dan dalam masa 14 hari ini, mulai daripada sekarang, beliau tidak boleh lagi memproses belacan di sini. Kita juga dapati bahawa beliau membungkus belacan ini untuk syarikat lain. Selain daripada untuk syarikat dia sendiri, dia juga membungkus belacan ini untuk satu syarikat yang alamatnya adalah di Langkap. Jadi sekiranya dalam masa 14 hari ini pegawai daripada Pejabat Kesihatan Daerah Krian turun dan mendapati bahawa beliau masih menjalankan memproses belacan, itu adalah satu kesalahan yang beratlah yang mana kita boleh ambil tindakan terhadap beliau. Bagaimanapun ini kita pada hari ini kita memberi notis untuk tutup, untuk memberi beliau masa untuk memperbaiki keadaan lah. Jadi kita akan bagi tahu kat dia aspek-aspek apa yang telah tidak mematuhi, yang beliau langgar dan perlu mengambil tindakan seterusnya lah. Jadi selepas 14 hari apabila kita datang semula, kalau kita berpuas hati dengan semua arahan-arahan kita akan buka semula. Tetapi kalau kita masih tidak puas hati, kita akan keluarkan kompang. Untuk kilang yang satu lagi itu adalah kilang yang memproses bawang goreng, kacang goreng dan kerisik. Dan juga pada hari ini kita tengok dia juga memproses belacan yang terletak di ladang Songdi di Bagan Serai. Di situ juga banyak pelanggaran telah dilakukan, di mana tempat pemprosesan sangatlah kotor, alat-alat yang digunakan sangatlah kotor dan juga air yang digunakan bukan daripada air terus daripada Jabatan Bakalan Air. Jadi di situ juga notis dikeluarkan untuk tutup.